Hai korang. Okay, so hari ni aku rasa macam nak borak sikit dengan korang. Ini isu berkenaan tentang persiapan mental sebelum kahwin. So kenapa aku rasa nak borak topik ni, sebab macam best juga topik ni. Sebab semalam member aku tanya aku soalan ni, aku tak pernah ditanya pun. Tak pernah ditanya selama 3 tahun dah bercerai. Semalam baru kawan aku tanya aku, Bella, apa persiapan kau sebelum kahwin? Dan perkahwinan aku pun hanya bertahan dalam masa setahun sahaja. So bila dapat soalan ni kan, aku rasa macam bila ditanya and then nak menjawab soalan tu, aku baru macam dalam bercerita tu nampak banyak juga silap aku. Faham tak? So aku rasa macam dekat sini kesilapannya sebelum kahwin adalah daripada segi persiapan mental lah. Sebab macam just fikir perkahwinan ni bukan hanya tinggal bersama, tapi hidup bersama. Maksudnya kita, daripada aku menjadi kita. Bukan nak buat sesuatu tu jangan fikir dekat engkau je. Kena fikir juga pasangan kita tu tak semestinya apa yang kita expect dia boleh buat, dia boleh buat. Tapi sebaliknya kita kena faham juga cara kita tak sama dengan orang lain. So kita kena, benda tu adalah perlu dibincangkan sebelum kahwin. Contoh daripada segi komitmen, daripada segi nafkah, berapa banyak suami boleh bagi, berapa gaji dia sebulan, and then apa keadaan dia. Kalau daripada segi ni memang sebelum aku kahwin dulu dengan ex aku tak pernah bincang daripada segi komitmen. Sebab masa tu COVID kan. So aku je yang kerja tetap, and then masa tu my ex dia kerja sendiri. So sometimes ada kerja, sometimes tak ada kerja. So daripada masa kita orang bercinta tu memang tak ada masalah komitmen. Apa benda yang berlaku kita orang boleh tolak ansur, buat sama-sama, usaha sama-sama, cari duit untuk bayar rumah dan sebagainya. So bila dah masuk ke dalam perkahwinan, dan datang pula ujian COVID, and then aku pregnant pula apa semua. So aku pun dengan alahannya tak boleh kerja apa semua. So dekat situ lah pergaduhan kami terlalu kerap berlaku. Sebab aku pun dalam masa yang sama, masa tu memang sangat-sangat sensitif. Kena tegur je melenting, kena tegur je merajuk. Tapi paling banyak aku merajuk lah kan. So merajuk macam terlalu kebudak-budakan sangat. Sebab aku terlalu expect, macam terlalu tengok dekat sosmed ni lah, Macam mana suami bahagikan isteri, beli tu beli ni. So aku expect benda tu. Kadang kita kena tengok tau suami kita ni mampu ke tak. So aku macam terlalu compare kan dia. So mungkin lah kan, kesabaran manusia ni bukan cakap lelaki je, perempuan pun sama je. Kalau dah dipaksa buat benda yang dia tak buat, dan bagi kita rasa macam penting suami buat macam ni, dia tak semua orang fikir yang sama. So masa tu macam, so itulah kesilapan dia dekat situ. Okay, so bila masuk pula ke keluarga mertua, topik keluarga mertua pula, kadang kita fikir macam toksik. Sebenarnya bukan toksik, tapi kita yang tak boleh nak terima cara orang lain sebenarnya. So bila mak mertua aku macam tegur sikit kan, aku macam cepat merajuk. Apa tu, aku macam semua benda aku macam nak cerita kat dia. Tak ada benda ni aku nak simpan. Aku semua benda aku nak cerita kat dia. So macam, yelah, kalau hari-hari benda yang sama, siapa tak muak tu kan. So that's why lah akhirnya berakhir dengan selisih faham yang berhari-hari berturut-turut. So tak ada penyelesaian sampai dah bercerai. So apa yang aku nak nasihatkan dekat sini, untuk pasangan yang belum berkahwin, bicara daripada segi komitmen, daripada segi kedudukan korang, daripada segi tahap kesabaran korang. So kalau rasa benda tu tak baik untuk diteruskan, buanglah daripada sebelum kahwin. Bukan lepas kahwin kalau expect automatik berubah. Tak ada benda yang automatik. Semua benda kita kena belajar sendiri. Dan first sekali, tak ada orang yang mampu ubah kita kalau kita sendiri yang tak nak berubah. Okay, so tu je lah kot. Mungkin ada masa lagi kita buat lagi. Okay guys.